Su Wancing selalunya nampak macam penakut. Takkan tiba-tiba berani membunuh. Mesti ada orang di belakang dia. Jujur cakap, Aunty pun terkejut juga. Dia selalu nampak baik dan lurus je. Tapi, hati manusia ni lain. Bila seseorang hilang kawalan, apa-apa pun dia sanggup nak buat. Kakak, tak payahlah nak fikir pasal dia tu. Dah kena tangkap dah pun. Lagipun, dia mana boleh kacau dah. Aku nak tengok berapa lama korang boleh pura-pura lagi. Oh iyalah, polis ada cakap apa-apa pasal kes Fiona? Sekarang ni media luar tengah rancak buat spekulasi. Mereka semua nak dengar penjelasan rasmi. Polis kata dia mati mengejut. Hospital pun keluarkan laporan sama. Kita dah hentikan kabar angin tu. Keadaan luar dah reda dah sekarang. Tapi dia tu sihat je sebelum ni kan? Siap buat pemeriksaan penuh. Tiba-tiba je pingsan masa sidang media. Agak-agaknya, semua tu kebetulan ke? Kakak, wartawan masa hari tu memang melampau. Kakak tahulah kan, Fiona tu kan kelas kepala. Dia mana tahan tekanan. Jangan risau. Kita dah blacklist wartawan tak beretika tu. Sin, kamu kan tak banyak sangat ambil tahu hal artis. Mungkin tak faham sangat cara industri ni macam mana. Kalau korek lebih-lebih pun, tak ada guna dah. Fiona tu artis bawah Lane Group. Dia dah mati. Lepas tu kita buat tak tahu je. Kalau orang luar tahu pasal ni, rasanya ada artis lagi nak sertai kita. Lagi satu, single dia. Ingat kakak tak tahu ke yang adik curi?